Abang, kita kat mana? Kita kat Gamaya ni. Dah balik. Dah balik? Kunci! Ada dua kunci. Awak ambil satu. Terima kasih. Ya. Kita kat mana? Jangan. Kita dekat Gunung Kinabalu. Saya nak balik. Balik. Ya. Terima kasih. Okey. Cik. Macam cikgu saya lah. Cikgu Amirul. Saya nak ke mana? Saya nak balik rumah. Alah, tolonglah. Saya nak balik. Sini! Bagi kunci! Tak kunci. Ya. Boleh? Boleh. Tak. Terima kasih. Ya. Akhirnya saya mendapatkan kunci yang terakhir. Yeay, saya boleh balik. Akhirnya saya telah menghabiskan permainan VR ini. Penatnya. Wah, menariknya permainan ini. Tuan Guru Besar, nama saya Muhammad Aram Nurul Yusuf. Ini bencana satu soalan tentang bidang teknologi. Bagaimanakah saya boleh pandai, mahir dan berjaya di dalam bidang teknologi? Selamat pagi Aras. Terlebih dahulu cikgu ucapkan syabas, tahniah kerana Aras telah berminat dalam bidang teknologi. Sejak bila Aras mula mensibukkan diri atau mula minat dalam bidang ICT ini? 2 tahun lepas. Aras melalui bidang, macam mana cara Aras mengetahui ataupun mempelajari ICT ini sejak 2 tahun lepas sehingga hari ini? Saya menggunakan AI, ChatGPT dan Dari AI lagi, bagus. Sekiranya Aras menghadapi masalah dalam semasa Aras menjalankan ataupun mencari maklumat tentang ICT, apa Aras, siapa yang Aras rujuk? Ataupun saya akan rujuk kepada guru-guru, kawan-kawan dan ibu bapa saya supaya mereka memberikan jawapan kepada saya. bagus, tahniah Aras. Aras ada satu semangat ingin nak belajar. Bagus. Itulah cara Aras sebenarnya. Aras telah sekarang di dalam bidang yang betul ke arah ICT. Teruskan cara begitu supaya Aras akan ke satu tahap ataupun satu level yang lebih tinggi, lebih mahir, lebih cekap dalam ICT. Teruskan, itulah cara yang betul. Syabas dan tahniah. Terima kasih. Cikgu satu soalan boleh? Boleh. Bagaimanakah saya boleh pandai, mahir dan berjaya dalam teknologi? Macam mana awak nak mahir dan pandai? Okey, salah satu yang awak boleh buat, sekarang ni awak boleh buat teks kan? Jadi, cikgu boleh bagi salah satu macam mana awak nak pandai, mahir, awak boleh guna awak boleh guna secara Google, awak search je, ibu keluar buku teks secara dalam talian.